Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua lagi kita dalam sesi sembang ilmiah umrah bersama saya dan Hajah Mazia. Alhamdulillah, insyaAllah kali ini kita akan meneruskan penelusuran kita tentang tempat-tempat sejarah yang berada di Makkatul Mukarramah. Okey, untuk sesi kali ini kita akan fokuskan kepada satu lagi kesan sejarah, ya, iaitu Jabal Nur. Jabal Nur itu gambar dia, ya. Jadi Jabal Nur itu sendiri mempunyai sejarahnya yang sendiri yang kita akan kaji dan kita akan analisis satu persatu bersama Hajah Mazia. Ya, Hajah Mazia, kita tengok sejarah Jabal Nur. Okey, ya. Yang pertama, Hajah Mazia. Tinggi 381 meter. Tinggi 381 meter, ya. Tinggi, berbukit-bukit, berbatu-batu, ya. Jadi boleh didaki dengan satu pendakian agak sukar, ya. 1 jam pendakian. Ya, 1 jam kita mendaki. Jadi dalam sejarah kita, biasanya kita lalu saja. Kita lihat dari jauh. Yang kita pentingkan sejarahnya. Tapi ada jemaah, terutama daripada bangsa Pakistan, India dan sebagainya, mereka jadikan mendaki Jabal Sur itu satu kemestian. Jabal Nur. Jabal Nur itu satu kemestian bagi mereka. Tetapi bagi kita, hanya orang yang beriltizam tinggi, yang ada semangat ingin mendaki, ya, berrekreasi, jadi mereka akan ambil kesempatan yang terluang untuk mendaki Jabal Nur ini dalam masa 1 jam. Okey, ya. Baik, seterusnya Puan Mazia. Terdapat di puncaknya Gua Hira, Ya. di mana Nabi berkhalwat dan bermunajat ke hadrat Allah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dia yang istimewanya di puncaknya itu dapat satu gua yang bernama Gua Hira, di mana Nabi, ya, pernah berkhalwat. Berkhalwat maknanya bersendirian seorang diri, bermunajat, berdoa, berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum diangkat menjadi rasul, ya. Satu gua yang nama Gua Hira yang menjadi tumpuan kepada mereka yang beriltizam untuk mendapat keberkatan dengan Gua Hira itu. Okey, seterusnya Puan Mazia. Di sinilah baginda menerima wahyu pertama daripada Jibril alaihissalam, Iqra. Ya, di sinilah, ya, di Gua Hira inilah Nabi mendapat mandat daripada Allah sebagai seorang rasul, ya. Dengan Jibril turun, ya, memberitahu Nabi, mengajar Nabi membaca. Nabi ini tak pandai membaca, ya. Jadi dia mengajar bahasa Iqra. Ayat Quran yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa. Ya. Jadi itu sejarah Jabal Nur ini. Jadi kita hanya lalu untuk melihat, ya, dari jauh dan mengambil iktibar daripada kesan sejarahnya. Jabal Nur, ya. Kita sebut betul-betul sebab ada pula orang mengatakan Bukit Cahaya. Mengelirukan fakta itu. Sebab Bukit Cahaya ni di Shah Alam, kalau kita terjemahkan memang macam bunyi Bukit Cahaya, tapi disebut dalam Al-Quran, ya, dalam hadis Nabi, Jabal Nur, ya, bukan Bukit Cahaya, ya. Okey. Jadi kita tengok lagi seterusnya. Destinasi kita seterusnya ialah Perkuburan Ma'la. Ni perkuburan Ma'la. Kuburan kalau di Madinah, perkuburan Baqi', Jannatul Baqi'. Yang ini Jannatul Ma'la, perkuburan Ma'la dulu untuk menyemadikan jasad-jasad tetamu Allah, ya, dalam musim haji dan umrah. Tapi oleh kerana kawasannya begitu kecil, dia tak muat. Jadi sekarang hanya dibuka untuk bangsawan Arab saja. Kerajaan Saudi telah membuka satu tanah perkuburan yang baru untuk menempatkan, ya, jenazah
tetamu-tamu Allah yang meninggal dunia dalam musim haji dan umrah. Ya, ini dia. Ini apa? Apa tadi? Perkuburan Ma'la. Jadi kita di sini pun ada package yang singgah. Ya, sebab di sini ada satu tumpuan pertama iaitu makam Siti Khadijah, isteri Rasulullah, yang dari jauh diwarnakan dengan warna hijau. Ya, dan ada package yang berhenti untuk berdoa. Manakala ada juga package yang hanya lalu saja. Ya. Namun ini juga satu tempat bersejarah, ya, yang boleh mengangkat martabat iman dan takwa kita kepada agama Islam kita yang suci ini. InsyaAllah dalam perjumpaan kita yang akan datang, kita akan bincang ini. Apa Muhammad? Hudaybiyah ni mempunyai sejarah yang panjang. Tak dapat kita kupas dalam jangka masa pendek ini. Ya, dia satu sejarah Islam yang sangat unik, ya, di mana Nabi terhalang daripada melakukan umrah, tidak dibenarkan masuk ke Mekah oleh puak kafir musyrik Mekah, sampai terjadinya banyak perkara, banyak perjanjian, antaranya ialah perjanjian Hudaybiyah dan juga Bai'ah Ar-Ridwan yang sangat terkenal itu, yang termaktub dalam Al-Quran. Ya. Jadi kita akan sentuh tentang Hudaybiyah ini dalam satu sesi yang khas, ya, sebab ia ada cerita yang lebih panjang untuk kita ungkapkan dan kita fahami. Ya. Jom sekian, jadi kita tangguhkan dulu hingga ke hingga ke sesi yang akan datang. Sesi yang akan datang kita akan bincangkan khusus tentang sejarah Hudaybiyah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kami, saya Tiyuh Zainal dan Hajah Maziah.